Sampailah satu hari yang kau kata, Ajak, kau telefon aku, jom kita jumpa. Kau ingat tak aku request apa? Aku cakap, aku boleh nak jumpa kau, tapi aku tak nak jumpa depan orang lain. Okay. Aku nak jumpa aku dengan kau berdua je. Betul. Waktu tu lah kita luahkan apa segala yang rasa kat hati. Dan jujur aku cakap, balik daripada office tu malam tu, lepas dah bermaafkan kan, aku rasa macam satu benda unlock lah dalam hati aku. Dia sebenarnya kat situ lah kita boleh rasa yang bergaduh tu tak apa. Tapi yang bermaafan tu luar biasa. penting. Kena, kalau kau berani bergaduh, kau juga kena berani bermaaf. Betul. Jadi aku harap selepas kita dah bermaaf kali ni, aku nampak kau lain, Rul. Kau cari aku sampai ni 9, kau bagi hadiah. Betul, dia proses pembelajaran lah bagi aku kan. Aku pun betul terang dengan kau. Macam kita cakap lah, yang bergaduh aku dengan kau, yang tahu isi hati pun aku dengan kau.